battle sampai sibuk. Anak muda terus berjuang, daya tahan, rasa menjalani hidup. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah berjumpa lagi kepada episod yang seterusnya. Episod yang seterusnya. Kita berada di episod yang ke-12 13. 13. Yang ke-13. So kita akan terus perjuangan. Teruskan perjuangan kita untuk terus sampai nampak iklan. Halo. Okey. Yeah. So bersama dengan saya Syaril Hamdan. Saya Aleppo. Okey, so saya dengan saya kita akan pada tajuk minggu ini yang agak menarik sebenarnya. Sebelum tu apa khabar? Lama tak jumpa. Alhamdulillah. Setakat ni baik, kita baru lepas melalui satu program. Program apa tu? Ya, program IBBF di Zon Timur, di Zon Pahang. Timur, Yayasan Tenaga Nasional. Yayasan Tenaga Nasional. Mantap. So kita baru pulang semalam daripada Pekan Pahang. So kita pokono itu ikan patin. Orang kata ada suntik. Ya, ada suntik. Suntik dengan ikan patin. Boleh lah kita sementara dah sampai sana kan, kita cari ruang insyaAllah. Okay, so kita pun minta maaf lama tak bersiaran. Betul, lama okay, tak kita sedikit sibuk dengan program. Okay, tapi namun kita tetap takkan lupa apa yang kita dah mulakan. Kita mesti akan teruskan selagi mana ianya memberi manfaat. Tak ramai, at least seorang, 2 orang, 3 orang seterusnya mendapat ilmu dan manfaat. Dan itulah tujuan kita lahir ke dunia ni. Tujuannya adalah untuk memberi manfaat pada orang lain. Betul. Baik. So hari ni kita nak bincang apa? Hari ni tajuk dia best sikit. Walaupun tajuk dia mungkin selalu kita dengar ni untuk adik-adik, untuk diri sendiri dan untuk semua. Okay. Berkaitan dengan satu perkataan yang sangat-sangat penting, berkaitan tentang adab. Itu adab. Kalau bahasa agama ni pernikahannya akhlak lah. Akhlak. Ya, betul. Attitude. Kalau orang putih sebut attitude. Attitude ni kalau bahasa ada satu perkataan tau. Dia magic word. Kalau lah kita numberskan A tu 1, B tu 2, C tu 3 sampailah Z. Kita campur perkataan A, T, T, I. 1 campur T tak ingat dah nombor dia. Sampailah E tu, attitude tu, campur nilai dia 100 ngam-ngam. Tak percaya buat. Tak percaya buat. Saya dah buat. So saya bagi masa 10 saat. Boleh buat sekarang. Okay. So dia ada satu magic word. Bagi tahu berkata ialah benda yang sangat-sangat penting. Benda yang dalam membentuk ataupun dalam proses menjadi insan yang hebat. Perkataan attitude antara perkara yang sangat perlu diketengahkan. Okay. So itu tajuk dia. Kenapa tajuk tu Lepo? Cerita sikit. Kenapa tajuk tu? Okay. Sekarang ni bila kita lihat dengan peredaran zaman, dan lagi satu di era teknologi ni kita cakap. Okay. So banyaknya dengan gadget, dengan social media yang ada sekarang ni. Okay. Antara isu dan masalah yang paling utama, yang paling terkedepan sekarang ni adalah masalah adab. Okay. Lebih-lebih lagi dikaitkan dengan generasi sekarang. Jen. Ya, jen. Yang diceritakan, yang kononnya diceritakan kurang adab ataupun attitude-nya agak sedikit kurang lah. Itu isu yang berlaku sekarang. Ya. So berkaitan dengan adab, macam mana kita makin lama dah kita dapat berpeluang untuk berurusan dengan saya dengan sedikit pengalaman. Sedikit. Yes. Sangat sedikit. Mana kita story kan. Disebabkan namun sebelum kita bergerak jauh lah kan. Okay, kita kembali kenapa kita buat podcast ni. Podcast better sampai subuh. Kekuatannya adalah berkaitan dengan attitude ataupun dari sudut agama ya. Dilengkapkan dengan kajian-kajian psikologi. Ya, betul. So kita pastikan dua benda tu bergabung. Betul. Sebab agama tu Tuhan dah jadikan Quran tu. Quran tu adalah Quranik. Bahasa guru saya Qurani. Quran tu adalah satu manual book untuk manusia. Betul. Okay, betul tak? Boleh kata macam tu tak? Macam mana
nak Ya. nak kahwin macam mana, Itulah. nak berhutang macam mana, nak makan macam mana, nak semayang macam mana. Digabungkan dengan hadis terbagai lah. Ya, Panjang lah nak diulaskan tu. Tapi nak bagi tahu Quran tu macam tu. Pada masa yang sama digabungkan dengan ruang fikir manusiawi yang membuat kajian tentang kelebihan, tentang apa manusia punya tindak tanduk dan menjadikan satu teori. So bila kita cerita pasal adab ni adik-adik di hadapan dan ni kawan-kawan semua, dia satu perkara yang sangat Besar lah. besar. Okey. Bila dicakap tentang kalau kita nak kata budak generasi sekarang ni kurang adab, adakah bermaksud budak generasi dulu tak ada yang biadab? No. Generasi saya pun ramai juga. Yang kena kotak dengan cikgu, yang kena penampang dengan cikgu merata juga. Betul. Sama lah yang tukang cakap ni pun pernah kena juga. So nak bagi tahu dalam keadaan bukanlah kita nak bagi tahu generasi dulu apa nama baik, generasi sekarang jahat. Tidak. Dia bukan macam tu. Dia nak bagi tahu generasi dulu ini kalau jadi ada orang tampak. Ya. Soalannya generasi sekarang tiba-tiba panas. Siapa yang nak tampak tu? Siapa yang nak tampak? Kalau tampak ke dalam. Contohlah kan. Cikgu saya dulu dia buka cincin tu dah kita tahu dah. Kita tak lari lah. Kita tahu dia buka cincin tu memang dia ready nak tampak kita. Dan kita pun ready nak tadah kena tampak. Macam tahu. Pum kena. Macam tu nak cerita dulu lah kan. Itu saya dan mungkin cerita tuan-tuan yang depan saya ni pun lagi hebat lah. Kan. So generasi dulu kena tampak, generasi sekarang siapa nak tampak? Dia dah bahasa kasarnya lah. Bahasa bahaya. Siapa nak tegur, siapa nak ajar, siapa nak tegur. Dan kalau ditegur, nanti orang kata merenting. Ya. Betul bila kata panjang cerita. Okey, so kita lah satu nak kita dengan adik-adik di hadapan anak-anak muda hadapan saya ni. So jadilah satu fikiran yang terbuka yang bahawa kita ni anak muda yang bersedia untuk ditegur. Itu kisah dia. Saya selalu kongsikan tentang pengalaman ataupun cerita yang realiti berlaku. So makanya kita mulakan dulu dengan berkaitan dengan emotional intelligence yang dikatakan oleh Daniel Goleman. Okey. Apa ini? Dia kata apa? Dia kata Goleman mengatakan kejayaan hidup ini bukan bergantung kepada IQ semata-mata. Dia yang lebih penting adalah berkaitan empat perkara. Yang pertama adalah we call it self-awareness. Okay? Yang kedua adalah self-control. Yang kedua empati. Dan yang keempat adalah social skill. Yang ni adalah asas kepada adab. Empat perkara ni. Okay? So self-awareness, self-control, empathy. Empathy tu dia faham perasaan orang. Betul. Ada common sense yang tinggi. Dia ada common sense. Common sense sangat common sense tak ada timbul masalah juga. Social skill, macam mana nak berusaha nak bercakap dengan orang yang lebih tua. Okay, nak berusaha nak panggil macam mana. How to kita panggil dia. Contoh panggil, mungkin kita panggil tuan, mungkin kita panggil encik. Okay. So kita tak kisah nak berurusan secara dengan orang yang lebih berusia ataupun lebih muda sebagainya. Saya menentukan berkaitan dengan satu perkara berkait tentang emotional intelligence ataupun EQ atau orang panggil EQ, emotional conscious nama dia. Orang panggil conscious. Nanti like that lah. Okay. So sebab sekarang ni kalau kita tengok result SPM sekarang. Okey. Ramai orang pandai. Betul. Kita dapat data mengatakan daripada ni data kecil tu daripada Yayasan Teknologi Nasional yang minta ni ramai beribu-ribu orang dapat straight A+. Ya Allah. Ramai yang pandai. Sekolah saya dulu nak dapat satu pun jenuh. Kira dapat tu power-power lah macam tu. Bukan kata sekolah saya tak hebat dah, nak bagi tahu cabarannya beza. Zaman dulu nak faham sesuatu, dia kena pergi library, kena tanya cikgu, kena untung-untung dapat kawan pandai yang tahu. Kalau dia tak tahu. Sekarang ni apa dah? Dalam bilik dia dapat jawapan dah. Apa dah? ChatGPT, Google, YouTube. Ni sekarang ni how to solve algorithm. Tekan keluar dah. How to solve macam app ada. How to mencari soalan ni. ChatGPT lagilah. Hang letak soalan, hang tekan pun keluar jawapan. Bagi jawapan. Letak soalan tu, hang copy, hang masuk kat situ,
tekan tolong bagi saya jawapan. Tak. Dia bagi. Khalas. Semudah itu. Selesai. Makanya semakin kurang kita berurusan dengan manusia, semakin kurang social Kurang, skill tu betul. berlaku. Okay, makanya dia melahirkanlah zaman sekarang ni. Betul. Itulah cabaran dia. If you want some things, you need to sacrifice something. Ya. Kita nak apa? Kita nak pelajar yang pandai, yang ramai. Dapat ramai tu. Tapi ada kurang kat mana? Sikit. Tapi adakah bermaksud yang tu je, kurang-kurang tu tak? Sebenarnya dalam sudut pandai dan adab ni dia boleh dapat sekali sebenarnya. Bagi saya. Okey. Betul. Betul. Kenapa? Yang tu kita suka. Kan? Hari ni ramai orang IQ tinggi tapi EQ dia rendah. Ramai. Okey, pandai bercakap tapi tak pandai menghormati. Okey? Dan yang seterusnya bila berujah gagal kawal emosi. Macam mana nak buat benda tu? Benda tu lah perlukan pengalaman, social skill macam mana si Daniel Goleman ni cakap. Itu yang pertama. Okay? So, kita sabitkan balik dengan kehidupan kita. Okay, kita nak jadi orang yang pastikan ada EQ yang hebat. Ada intelligent, emotional yang kuat. Okay, supaya kita dapatlah kekuatan kita tu, adab kita tu, kita punya hebat kita tu bukan datang dari fizikal semata-mata. Betul. Bukan soal handphone apa hang pakai, kereta apa hang bawa, bukan soal gaji hang banyak mana. Betul. Pasal cerita pasal duit ni, berapa ramai orang kaya sebenarnya. Ramai. Yang pandai kaya pun ramai. Kan? Tapi adakah beradab? Pandakah beradab? So yang mana datang tu, kenapa kadang-kadang kita nak bagi, kita nak sesuatu pihak yayasan mana-mana kan nak bagi pun ada interview. Kenapa? Sebab dia nak tengok attitude. So adik-adik di hadapan kita sama-sama pastikan attitude itu juga perkara penting. Okay, dalam proses nak dapatkan straight A+ yang geng-geng form 5 sekarang. Amin. Semoga selamat kau dapat. Okay, yang pernah bekas peserta kita daripada IBVF Zone Timur. Okay. Saya ingat lagi Abid. Bagus nama-nama Abid. Bagus tu. Budak rugby tu. Budak sekolah sukan. Mantap. Saya ingat lagi nama dia Amirul. Saya ingat lagi nama dia siapa lagi? Adik angkat kau siapa? Adik angkat kau siapa? Intan. Kita ingat Intan. Kita ingat lagi penghulu kita perempuan Anis. So nama-nama ni yang kita jumpa baru-baru ni, semoga balik nanti teruskan perjuangan. Teruskan perjuangan. Macam saya pesan, if you want everything to change, you must change first. Dan change apa? Ubah daripada spiritual, physical, intellectual, emotional and social. Okay? So pastikan adik-adik yang kita baru jumpa baru ni dan seterusnya yang pernah bersama dengan kami, jangan hanya mengejar soal fizikal semata-mata, berkaitan akademik semata-mata. Sebab percayalah, orang yang berakhlak, orang yang beradab mesti berilmu. Orang yang berilmu belum tentu dia beradab. Ingat yang tu lah. Okay? Besar kita kata tu. Besar. So next. Next. Ada satu lagi teori of moral development yang dibawakan oleh Lawrence Kohlberg. Dia kata apa? Dia kata manusia ni berkembang, dia ada tahap moral dia. Okay. Jadi manusia ni dia tahap moral dia tu berkembang dengan yang pertama ialah takut hukuman. Okay. Yang kedua ialah dia nak ganjaran. Yang kedua dia nak diterima orang. Dan yang keempat ni ialah sedar tentang tanggungjawab moral. So biasanya empat ni kita biasa dengar. Okay. Orang yang takut kena hukum. Nak reward. Lepas tu dia nak clarification daripada orang. Kan? Famous. Dia nak orang kenal. Yang glamour-glamour kan. Glamour-glamour. So jadi manusia ni berkembang dengan tahap moral ini. Wow. Okay. Dia kata macam tu. Ada 4 level ni. 4 level ni kata 4 level. So orang kata moral. 4 level moral ni mengatakan yang pertama, orang tu kita berubah jadi baik sebab apa? Sebab takutkan hukuman. Dia takut nanti kalau dia tak dapat A, dia kena pukul. Contoh. Dia tak dapat seri A+, nanti dia kena denda. Contoh. Dia tak dapat, dia tak buat kerja sekolah. Dia buat kerja sekolah sebab dia takut cikgu rotan dia. Contoh. Okay, tu level pertama. Tahap yang pertama. Cuba cek adik-adik. Kita cerita yang pertama, tanya pada diri sendiri. Sama juga yang tukang cakap ni pun. Okay. Adakah kita buat sesuatu tu? Yang pertama, adakah anda buat kerja sekolah sebab takut cikgu marah ataupun cikgu denda? Kalau zaman saya dulu kena rotan, cubit perut. Lah ni mungkin tak boleh buat dah. Okay. Takut cikgu nanti beletiak ke apa. Beletiak boleh cikgu jangan tahu. Yang seterusnya,
Bila dia nak ganjaran. Bila dia buat kerja sekolah sebab dia nak ganjaran. Cikgu kata, kalau buat kerja sekolah nanti saya bagi RM1 ataupun saya dapat RM10. So dia buat semata-mata nakkan ganjaran. Ganjaran ni dalam masa mudah duit, mungkin hadiah, contohlah kan. Yang ketiga, dia buat kerja sekolah sebab dia nak diterima orang. Ni dia disebut dalam bahasa kasar dia nama. Ya, Dia nak nama. Dia nak jadi orang yang terpandai. Kenapa dia buat kerja sekolah tu? Sebab dia nak jadi orang yang terpandai kat sekolah tau. Betul. Orang yang cikgu selalu kata kalau dia siapa yang hantar kerja sekolah awal ni, cikgu akan puji dia. Bagus. Penhantar kerja sekolah yang paling bagus dan pantas ialah Abid. Contoh lah kan. So makanya dia penuh bersemangat dan moralnya untuk menyiapkan kerja sekolah disebabkan Dia nak diterima. betul. Nak nama. Dia nak nama, dia nak title. Dia nak title. Kalau ada anugerah orang yang paling siapa yang main sekolah penuh kan selalu ada kan. Siapa yang main sekolah penuh dia akan dapat, dia adalah hadiah dia mingguan kan. So mungkin dia hari-hari dia main sekolah disebabkan dia nakkan anugerah tersebut. Yang terakhir dia tentang sedar tanggungjawab moral lah. Ni yang paling tinggi lah. Atas. Dia kalau main game ni ultimate lah. Betul. Maknanya kalau dia buat apa-apa tu dia tak fikir pasal nak duit. Dia tak fikir pasal nama. Dia macam kawan saya seorang ni lah, dia bagus. Dia tak kisah, dia main program dia tak banyak duit pun tak apa. Macam tu. Dia pernah cakap benda tu, tak kisah. Saya tak kisah pasal duit, dia kata. Dia tak kisah pasal duit. Lepas tu dia tak kisah pun orang puji ke orang tak puji ke, dia tak kisah. Yang nombor 3 ni kira makan puji lah. Makan puji lah. Kalau orang suap puji tu kira makanlah sesuatu, nyap lah kan. Yang kira yang keempat ni kira dia buat atas dasar diri dia sendiri lah. Dia bukan sebab duit, dia tak takut kena hukum, dia tak takut, dia tak fikir soal ganjaran, dia tak fikir soal diterima oleh orang. Okey. So sebab itu orang ada pendidikan tinggi tapi masih menipu dan menghina dan salah guna kuasa. Sebab apa? Sebab orang pandai. Dia pandai tapi buat silap. Kenapa? Sebab bila dia tahu dia ada ruang dan peluang. Okey, so tahap moral dia mungkin dekat bawah je. Bila dia tahu hukuman tak ada, bila dia tahu kalau dia buat cara buat tu selamat, tak akhirnya dia buat kesilapan. Okay. So ni antara ialah cabaran. Bila nak cerita pasal sistem pendidikan sekarang ni pun kita nak elakkan dalam elemen politik tak nak langsung. Saya nak beritahu siap-siap. Tapi dia membuatkan lahirnya orang pandai. Tapi sebenarnya bagi saya bukan salah siapa-siapa, memang keadaan pada waktu itu memang terjadinya begini. Bukan dengan niat untuk kita nak pastikan orang tu tak pandai, tak. Bila dunia terlalu laju, dengan teknologi ni sekarang membuatkan proses akan dipendekkan. Budak-budak sekarang proses tu pendek lah. Pendek dan laju. Ya. Zaman saya dulu, cerita zaman saya cerita dulu kan. Sekarang pun saya tengok lagi orang main binatang tu. Bukan congkak, binatang apa tu? Bakus. Nama dia apa? Bakus kan? Bakus. Saya tak pernah. Lalu orang Cina Sempua lu bagi. Sempua. Tunggu cinta, tuntun cinta ni. Cina selalu main-main itu orang. Sekarang Cina pun dah tak pakai itu barang tau. Itu token Cina pun tak pakai itu barang. Dia pakai kalkulator, dia tak tengok tak sejam ah. Okey. Tiba-tiba cakap Cina apa patah kan. Dan senang kita proses tu pelan-pelan. Dulu dah diubah. Pergilah pakai benda tu sompua. Sompua kononnya nak menyelesaikan masalah, nak kira satu-satu. Sompua dah tak ada dah sekarang. Dah pakai kalkulator. Contohnya kan. Lah ni pun sekarang yang kira perasan ada satu teknik tu yang pakai tangan. Dapat jawapan. Itu semua apa tu? Semua nak skip proses je tu. Salah tak salah pun. Dari sudut belajar okey je. Cuma ada proses yang tidak dilalui. Baik, betul. Ada proses yang tak dilalui, yang tak sempat korang lalui, dan akhirnya pembinaan karakter itulah yang lemah. Itu je. So banyakkanlah latihan, banyakkanlah proses, banyakkanlah berurusan dengan orang. So ingat 3 benda tu, 2 benda. Okay, so kembali balik. Yang pertama adalah berkait tentang emotional intelligence. Pastikan ada. Yang kedua berkaitan dengan Teori of moral development. Maksudnya pembangunan moral manusia itu melalui 4 tahap
Dan tahap yang paling tertinggi adalah sedar tanggungjawab sosial. So kita sedar yang kita buat ini bukanlah untuk sebab kita takut ataupun kita nakkan ganjaran ataupun kita nak nama, tapi kita buat benda tu atas kebaikan kita dan kebaikan orang lain. Okay. Yang ketiga. Okay. Okay, 10 minit yang terakhir. Yang ketiga, kita nak bercerita tentang social learning theory yang dibawa oleh Albert Bandura. Albert Bandura ni kata apa? Manusia ni belajar melalui pemerhatian. Anak muda sekarang ni bila tengok macam tu, Betul. manusia belajar melalui pemerhatian. So dia tengok apa yang ada depan mata dia. Dan anak muda ni sekarang ni apa yang dia tengok? Dia tengok artis, influencer. Influencer. Yeah. Influencer, dia tengok artis, dia tengok mak bapak dia, ibu ayah dia tengok guru-guru dia tengok pemimpin dia tengok media sosial dia. Yang tu poin paling besar. Poin Media penting. sosial. Betul. Budak sekarang dengan handphone dan teknologi, Betul. benda tu yang memainkan peranan. Kalau anak-anak membesar dengan suasana kasar, mengejek kan, dia suka kutuk-kutuk, dia dengar perkataan mencarut, maknanya terinstall lah perkataan-perkataan mencarut. Ya. Kan? Mereka belajar dan akhirnya tengok normalisasi. Menormalizekan benda tu, akhirnya dia nampak macam tak salah. Okey, adab tidak diwarisi melalui ceramah, tapi dia malah diwarisi melalui contoh. Apa point dia? So mana yang nak menyelesaikan masalah adab ni sebenarnya dia tengok bukan hantar dia pergi, mak ayah hantar pergi program balik jadi baik. No. Betul. That's not right. Tapi boleh tak buat program? Boleh. Sebab dia nak bagi input, nak bagi pengajaran. Dia nak ajar. Tapi kalau dia balik, dia tengok abang dia pun mencarut lagi, dia tengok kawan dia macam ni lagi, dia buat lagi silap. So akhirnya dia berani buat benda tu. So kena ingat. Okay, kena ingat perkara tersebut. Okay. So kita adalah tu, ada satu lah situasi kan. Situasi kita berurusan dengan satu orang ni. Satu orang ni kan, dia cakap macam tu. Dia cakap lah macam sekian macam ni. Okay. Lepas tu kita jumpa lah dia punya ketua. Lepas tu dia cakap betul. pun dia cakap macam tu. Lepas tu saya jawab apa? Kita cakap apa? Patutlah dia cakap macam tu. Orang atas dia macam tu. Nampak benda tu dia bukan datang daripada seorang tu, tapi bagaimana dia dipelajari, bagaimana environment pelajarannya, Benar. bagaimana dia diajarkan, dibangunkan sekitarnya. So apa yang berlaku di sekeliling akan membuatkan pesan guru saya, dia kata kalau kita nak tengok orang ni kan, nak tengok orang kita nak tengok orang ni, nak tengok diri kita, tengok 10 orang yang paling terdekat dengan kita. Tengoklah 10 orang tu macam mana. Tengoklah 10 orang tu macam mana, dan mungkin itulah. Kalau 10 kawan dia ada 10 orang, dia dalam 10 tu 9 orang isap rokok. Agak-agak dia selamat daripada isap rokok. Dah dia balas agak vape. Dah dia makan agak pot. 9 ambil pot. Contohlah teleport tu minum pot, minum dah. Isap pot kan. Tengok je sedar saya. Saya yang kawan saya pot dia pun kata, perisa apa? Anggur. Rasa sangat Anggur sedap-sedap pergi minum yang apa berjadi asap buat apa? Contoh lah kan. Kadang-kadang ada lah rasa nak try tu. Sebab apa? Anggur lagi apa Macam-macam blueberry, kopi, Nescafe. No. Tapi taruh tu lah kata, orang nak daripada benda berasap jadi benda makan. So makanya kalau kita yang paling dekat kita pun macam tu, akhirnya kita pun jadi so tolong check balik lah. Tengok kawan-kawan sekeliling. Tengok kawan-kawan kau, Alif Najmi je. Baik-baik kawan dia. Bagus-bagus semua. So nak jadi orang bagus, kawan-kawan kena bagus. Pawat. Baik-baik orang Najmi. Baik orang. Sebut sikit kawan-kawan baik kau. Ramai. Satu. Ali Najmi Najmi. Pawat. Ada kawan Najmi. Kawan saya ada tu Syahril nama. Ada. Syahril tu teruk pangai tu. Tapi bagus. Ya. Okey, betul. Lebih kurang. Pasal tu lah aku cakap kat hang.
Kawanku ustaz. Pentingnya lah kawan ustaz tu kan. Penting lah kawan ustaz tu. Sebab bentuk karakter diri juga. Dah lah. Okay, so makanya tu gurau je. Tapi nak bagi tahu dalam adik-adik di hadapan saya, ambillah ruang semua orang dapat ibrah dan pengajaran daripada benda ni. Hidup ni kita pastikan cari kawan yang betul. Cari persekitaran yang betul. Okay, sebab kita belajar melalui apa yang kita nampak setiap hari dan setiap masa. Okay, so macam mana kawan kita, macam itulah kita. Macam mana mak ayah kita, macam itulah juga kita. Betul. Macam mana influencer yang mampu menginfluencekan kita, itulah akan jadinya kita. Kalau influence pun duk menari-nari macam tu, ada satu keinginan untuk menari macam tu juga. Try record juga. So, sekarang ni macam mana? Apa benda tu? Apa benda tu? Macam-macam Allah. trend ke. Nama saya dulu lipat belakang. Oh, backflip. 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 Sekarang ni macam tu lah. Tak ada lah. So kembali ya. So itu saja berkaitan dengan apa yang akan dikongsikan kepada hari ini. Okay. So hari ni point kita ialah adab dulu baru ilmu. Betul. Adab dulu baru ilmu. Okay. Pastikan adab kita jaga, hubungan dengan Tuhan kita jaga, hubungan dengan manusia tu kita jaga. Okay. So tips, beberapa tips saya nak kongsi. Tips yang pertama, silakan. ni 5 minit yang terakhir, Okay. 4 minit yang terakhir. Boleh? Sedikit tips. Macam mana? Nanti jangan lupa bagi tips juga. Kena bagi tips juga. Oh, kena bagi tips Boleh juga. bagi Okay, tips juga. baik. Tips bila kita berhubungan ataupun kita tengah menghadap dengan seseorang. Ya. Okay, kita berhadap dengan seseorang, janganlah kita sentiasalah memikir orang itu sebenarnya lebih baik daripada kita, lebih hebat daripada kita, lebih, biarlah kita rasa diri ni kita rasa orang lain rendahkan kita, jangan benarkan orang lain rendahkan kita. Tapi perasaan hati kita bila hadap dengan manusia ni, orang yang di hadapan kita ni lebih baik daripada kita, lebih mulia daripada kita. Walaupun adalah kita nak bersangka baik, nak bersangka, ketika berurusan tu adalah satu perasaan rendah diri tu sikit. Janganlah terlalu rasa tinggi. Orang kata tinggi boleh, tapi jangan sampai ke langit. Rendah pun boleh, jangan sampai kena pijak. Okay, penting Okay, itu. nak So, naik tinggi tak boleh tinggi. tinggi sangat, Naik rendah tak boleh tinggi. rendah sangat. Naik janganlah sampai ke langit. Cukup-cukuplah dekat mana ketinggian yang diperlukan. Dalam dunia ni berpada-pada. Okey, kita tahu apa yang ada, tak ada tu datang daripada ada. Kalau Allah boleh adakan benda yang tak ada, takkan Allah boleh tak adakan benda yang ada. Betul. Terpikir tu lah. Ataupun dan seterusnya. Dan manusia tu ada hebat dia, ada haibah dia, ada aura. Yeah. Okey. So tapi kadang-kadang disebabkan adab tu hilang, walaupun hebat dia akan jatuh. Percayalah. Okay. So tips yang seterusnya ada. Okay, saya bawakan sedikit pesanan lah. Yang sebelum ni sebenarnya kita pernah sampaikan dalam episod yang sebelum ni. Saya bawa satu hadis Nabi yang pernah kita bawa dulu sebelum ni. Okey. Iaitu tidak dikasihi, tidak dirahmati orang yang tak menghormati orang tua dan yang tak menyayangi orang muda. Pesanan Nabi satu kat situ ialah betapa pentingnya adab, iaitu penghormatan kepada orang tua, dan bagaimana seseorang tu menyayangi anak muda. Dan juga saya bawakan satu kisah Imam Ghazali yang apabila dia bertemu dengan setiap orang, kalau bila mana dia bertemu dengan orang yang lebih tua, dia merasakan orang tu layak dihormati. Dia rasakan orang tu lebih daripada dia, sebab bagi dia umur dia yang panjang itu menjadikan dia lebih beribadah daripada Imam Ghazali. Dan bila mana Imam Ghazali berjumpa dengan anak muda, dia merasakan anak muda ni lebih mulia, sebab anak muda ni, budak muda, dia ni kurangnya dosa daripada diri Imam Ghazali itu sendiri. Nampak betapa kerendahan hati dan betapa terbukanya hati seseorang itu yang membawa kepada kemuliaan dan kebesaran dirinya sendiri. Betapa besarnya nama Imam Ghazali itu yang dibawa sehingga sekarang, datang daripada akhlaknya dia kepada setiap orang, meskipun terhadap anjing di jalanan. Ambil point tu, teruskan. Walau apa pun terjadi, kau jadi orang baik, Betul. letak mana pun hang selamat. Betul. Okay. Itu point.
Wa imah, saya tak nak guna perkataan tak pandai, tak berminat. Yang penting hidup ni beri yang terbaik untuk jadi yang terhebat apa yang hang pakar. Kalau hang jadi seorang guru yang hebat. Kalau jadi seorang pembawa Grab, jadi pembawa Grab yang hebat dan baik. Hadirlah orang yang pembantu. Macam baru ni adalah orang yang tolong sama-sama Cina tu tak ada duit kan viral baru ni. Betul. Sebab apa? Dia baik. Dia jadi pakar bahagian perkara dia. Jadi seorang pemain motor yang baik. Betul. Pemain motor yang baik. Jadi seorang bawa lori trailer, bawa trailer yang baik. So nampak orang susah tepi jalan dia boleh tolong. Nampak orang ada masalah dia boleh tolong. So mana-mana ruang kita jadi jangan lupa perkataan baik. Dalam hebat tu mesti ada baik. Bila kau baik, datang hebat kau. Betul. Okay? Jadi tak payah nak cerita yang kita ni hebat, tak payah. Dengan kelakuan baik kita pun dah cukup dah orang boleh kata yang kita baik. So tak payah cerita, tak payah nak bagi tahu how big you are. Tak payah. So tajuk tu macam lain sikit. Tapi namun poinnya adalah kekallah jadi orang yang beradab. Okey. Jadi orang yang beradab, teruskan. Teruskanlah berjuang menjadi orang yang hebat. Saya nak kawal perkataan saya sebenarnya sebab nak kongsi beradab ni sangat, dia ada banyak cerita. Tahun ni saya direzekikan untuk bertemu dengan beberapa kisah. Okey, kita banyak kisah. Benda tu kadang-kadang tidak kongsikan, kadang-kadang kita berurusan dengan seorang kan, dengan satu program yang panjang. So program tu memang mood dia, kami punya job scope-nya adalah tahan maki. Job scope kami adalah tahan maki. So kami dikehendaki dibayar ataupun dilantik. Dia bayar. Dilantik di jawatannya. Nama jawatan saya tak tahu. Tapi jawatannya, kelebihannya yang macam cerita P. Ramlee tu, tahan maki. Kami dah expect untuk ditahan, kami dah masuk kerja pagi tu, kami ditahan maki. Kami dikehendaki untuk menahan muka-muka yang membenci kami. Sampai hari terakhir, sampai kita keep berikan aura yang baik. Akhirnya dia datang tolong kami, bantu kami, berkawan dengan kami tiap hari makan sate tu kan. Macam tu. Betul. Yang kau tak suka lah nak macam mana kan hidup ni. Tapi dia tahu yang kita dah bagi yang terbaik. Dalam attitude kita berikan attitude yang baik. Walaupun sebenarnya kita dah bagi yang terbaik, tapi sebenarnya tidak cemerlang pada orang lain. Tapi kau kena tunjukkan attitude yang baik. Dan tunjukkan sebenarnya kau dah bagi yang terbaik. Betul. Itu penting. So ada je orang macam-macam bahasa lah. Macam-macam bahasa. Yang kesat pun keluar, yang tu pun keluar. Perli jangan tanya. Perli kasar, perli lembut, jangan tanya lah. Tapi dalam keadaan tu Allah memberikan pengajaran. Saya anggap job tu, program tu ataupun proses kisah tu adalah satu pengajaran kepada kami dan tim saya ni. Kami ni ada satu tim, nama dia tim Terror dan Handsome. Dia orang telah di-accreditedkan. Cirinya satu adalah tahan maki. Itu kekuatan Terror dan Handsome, salah satunya adalah mental tak koyak dan jenis tahan maki. Kalau takkan nak maki sikit-sikit, tepuk meja, tepuk pintu tu sebenarnya kecil sangat. Tak adalah gurau. Nak bagi tahu dalam keadaan kami dapat pengalaman. Alhamdulillah, Allah rezekikan. Bukan semua orang dapat, walaupun nampak macam kerja kena hina ni. Tapi pengalaman tu saya selalu bagi tahu tim-tim saya, bertahan, bersabar. Kita ni bukan semua orang dapat peluang macam tu. Kalau nak cerita secara detail, boleh je kita kongsi-kongsi sebenarnya kisah, tapi bukan sekarang lah. InsyaAllah bukan sekarang. Mungkin episod yang lain, episod nanti. Kalau nak tahu boleh komen. Kita boleh kongsi. Banyak gila cerita kelakar. Ada cerita kami jadi plumber, cerita kami jadi wireman, pergi beli barang, masuk bigang, beli ayam, beli macam-macam. Begitulah. Memang menarik. Tapi kalau ditanya boleh diulang balik tak nak lah. Itulah, cukuplah hanya Cukuplah satu sekali. Bekalan untuk program yang seterusnya. So, itu saja daripada kami. So, kembali kepada report kita berkaitan dengan pastikan psikologi kita jelas. Jadi kita mantap. Alright. So, kita semoga
Jadi orang hebat, if you want everything to change, you must change first. Yeah. Okay? Ada tambahan apa? Ada. Clear? Boleh. So kalau tidak ada apa-apa, kita jumpa lagi pada episod yang seterusnya. Kalau nak tahu cerita boleh Kita tunggu episod ni. bayar RM5. Kurang-kurang. Subscribe kita punya ni. Nanti kita akan keluarkan episod-episod. Okay. Okay. Selesailah kita. Itu saja daripada kami. Jumpa lagi kepada Battle Sampai Subuh. Saya Syaril Hamdan. Saya Alepo. Kita lawan sampai menang. Assalamualaikum. Bye-bye. Battle sampai subuh. Anak muda terus berjuang. Daya tahan, lasat menjalani hidup. Bijak dan inovasi mencari solusi. Disiplin dan beriman, prinsip hidup. Battle sampai subuh, anak muda terus berjuang. Daya tahan lasat menjalani hidup. Bijak dan inovasi mencari solusi. Disiplin dan beriman. Battle sampai subuh, anak muda terus berjuang. Daya